hanya kerana usia tu agak diskriminasi Yes. kepada saya. Ya, betul. Sama ada terlalu muda atau terlalu tua. Yes. Kadang terlalu muda, kau ni muda sangat, mana boleh jadi wakil rakyat. Dia tak kisah daripada usia ataupun jantina sekalipun. Jantina pun sama, betul. Wanita ataupun lelaki kalau betul-betul orang kata nak bertanding ataupun berjuang dalam dunia politik ni, kita sendiri yang mesti ke depan, bukan hanya bergantung kepada kuota semata-mata. Satu perkara yang selalu saya perjuangkan adalah kita selalu kena kedepankan segmen-segmen muda ataupun wanita ini. Dan kita melihat pada kali ini PKR parti kita sendiri kedepankan dua orang muda. Dua-dua tu saya sebut kawan saya lah, Zaidi Jatil di Bandar dengan Remista di Moyok. So ini satu perkara yang menarik, yang menunjukkan bahawa PKR mengedepankan orang muda. Dan lepas juga dari sudut wanita, PKR kedepankan Datin Rufinah. Yes, Datin Rufinah di Tulik. Dan ini satu mesej yang menunjukkan bahawa dasar parti kita selalu kedepankan anak muda jelas dan juga wanita. Dan sudah pasti ini perkara yang saya nak kita terus perjuangkan dan memastikan ruang-ruang kepada orang muda juga wanita ni selalu diberikan ruang secukupnya dalam parti kita. Dan saya lihat parti kita bergerak ke arah yang betul. Yes.